Dulu macam mana kau biasakan diri kau, Pik? Masa kat sana? Mula-mula tak biasa dulu, diorang select dulu, diorang nak bergaul dengan budak-budak Kelantan. Ni center dulu, ni betul. Ni sini sampai sini dulu tau. Itu aku tahu lah, itu aku tahu lah. Ya, ha. Lepas tu Aku cubalah bergaul dengan diorang, tapi diorang tak nak bergaul aku. Lalas aku jumpa orang KL. Dah, aku tak nak bergaul dengan diorang. Oh, kau buat kroni kau lah kan? Aku buat kroni aku lah, diorang boleh buat kroni diorang, aku pun buat kroni aku lah tu. Tapi memang betul tu, Pik. Aku zaman-zaman betul. Dia nak cakap dengan dia je. Betul tu. Aku tahu macam tu lah, tak ada lah. Taklah kalau dia lain lah. Maksud aku setengah dia. Zaman aku belajar dulu ada je yang apa? Aku punya kelasmate aku daripada Kelantan kan. Jom lah borak kan. Dia kata, tak mau ah. Sekali nak borak dengan orang lain. Salahnya Los, bila diorang datang KL, diorang yang culture shock tu, sumpah. Itu masalahnya guys, betul guys. Dia orang yang culture shock tu. Woi, tak faham aku, gentle. Tapi apa yang dia cakap kan, aku dapat feedback macam tu kat tu. Orang memang, orang Kelantan tentu dia orang cakap. Ya, tapi tak apa, okey je. Bukannya nak berbenci ke apa, okey je guys. Aku sayang lah kawan-kawan Kelantan aku.